Sebab emas tak ada susut nilai, tak payah bayar, percuma saja. Kita menabur emas ni tuan puan sama macam kita pergi kedai. Kita pergi kedai tak payah bayar, tapi untuk kita dapatkan barang kita kena bayar. Sama juga kita menabur emas. Cuma untuk buka akaun emas percuma sahaja. Nanti kita boleh mula serendah 100 menabur melalui kaedah akaun gap. Kaedah menabur sikit demi sedikit. Cukup 1 gram dah boleh keluarkan emas fizikal. Kita menabur melalui kaedah akaun gap ni tuan puan seronok. Sebab apa? Sebab tak ada komitmen bulanan. Tak sama kita bayar hutang kereta, hutang rumah sewa. Ada duit kita simpan sikit. Cukup 1 gram dah boleh keluarkan emas fizikal. Tapi lebih baik kita keluarkan item 10 gram, 20 gram, 5 dinar, 10 dinar, itu lebih baik. Sebab makin besar item kita simpan, kita lagi cepat dapat keuntungan. Contoh kan, tuan puan mula buat simpanan emas, nak keluarkan item 1 gram. Kita berjaya keluarkan item 1 gram. Apabila kita nak jual semula kepada syarikat public goods, spreadnya 9%. Tapi tuan puan kumpul dalam akaun gap cukup 100 gram, tuan puan keluarkan emas fizikal. Apabila item 100 gram tuan puan nak jual semula kepada syarikat public gold, spreadnya 7%. Spread ni bukan bermaksud susut nilai, sebab emas tak ada susut nilai. Spread ni bermaksud perbezaan harga beli dengan harga jual. Jadi kita lagi cepat dapat keuntungan simpan item yang besar-besar. Jadi tak kisahlah, janji tuan puan bermula dulu. Buka dulu akaun emas secara percuma. Pergi dekat profil TikTok saya. Link telah saya sediakan.